Hai, assalamualaikum guys. Bersama lagi aku Coki Gamer dan hari ni aku akan bermain game Wild 1999 in the Wild West. Ya, ini dia macam 1999 in the Forest tapi cuma dia dekat pada pasir, dekat gurun, USA dan sheriff dah ada dekat belakang tu. Ya, korang nampak dia bertemakan apa orang kata, dia bertemakan seluruh ni cowboy. Ya, kalau nak dia agak sama. Dia apa orang kata, haiwan dia agak sama tapi cuma ada perbezaan sikit lah. So aku dah try main dah day 3. So aku tak berjaya. So tapi aku nak cuba sekarang ni. Aku nak day 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 10 ke, tak yakin. So mari kita mula pada video kali ni. Let's go gang. Okay gang, kali ni aku main ke seorang saja. Ya. So kita bantai dulu. Bantai sini, bantai kat sini. Kita ambil dulu. Dia sama dengan dia punya tekan-tekan sama. Serius. Kita ambil je. Kali ni aku nak fokus dengan, dia ambil tak? Tak boleh. Kali ni aku nak fokus dengan benda tu. Kita tengok apa benda yang kita boleh increase dalam tu. Kejap. Dekat situ ada satu benda. Okey. Apa benda ni? Dia nak kita buat apa ni? Jap. Bagi aku ketenangan sikit kat sini. Dia nak kita buat apa ni? Okey, kita kena ada benda tu. Kita kena gali tanah dan dapat benda. Tapi macam mana kita nak dapat benda tu? Kat dalam rumah ni ke? Tak, interact sekejap. Mana nak tahu kan? Okey, ada coal dekat bawah ni. Ada kat sini ada apa-apa ke? Okey, ada chest. Tolong bagi aku good set ke Pam lah. Okey, mantap. Kita dapat candy. Kita E dan E. Okey. Kita dapat macam. Tapi kalau aku dapat shotgun pun gila-gila juga tu. Okey. Dekat situ aku dapat revolver. Okey. Sekejap. Peluru dia berapa? Okey, 10. So aku kena kumpulkan lagi peluru dia. Something is watching at you in the darkness. So yang ni adalah dia punya rusa. Aku tak tahu rusa ke musang, tapi nampak gaya macam rusa. So tapi tak apa, kita dah ada map. Dan kita dah ada, kita dah level 3. Kita punya unggun api. So mari kita proceed the game. Mari kita pergi dekat sana. Yang ni kita kutip. Mari kita pergi kat sana. Nak dekat dah ke? Dekat sini. Okay. Kau nampak kan tengkorak tu kan? Ada benda dekat situ. Ya, ini dia. Wah. Ini dia menentukan kita punya apa? Kita punya nasib lah. Sebenarnya. Aku tak tahu untuk apa sebenarnya ni. Kalau kita pergi, selalunya aku dapat dekat situ benda-benda rare. Tapi tak tahu pula aku ada ni. Untuk apa dulu? Sekejap, lihat dulu. Tak ada ni, kita kutip dulu. Okay, kat sini ada apa? Okay, kat situ ada ni. Kita kutip. Okay. GG, kita balik. Harap-harap ada tengkorak tu lagi dulu. Sikit lagi nak level 4 tu. Let's go. Kita level 4. Kita kena level 4. Dan kita letak dekat sini. Okey, kita dah level 4.
ke kita nak bagi separuh je penuh? Sekejap. Bagi aku ni. Give me. Yuk. Okay. So sekarang ni kalau kita tengok dekat map, kita belum. Okay, kita pergi kat tempat tadi tu. Sekejap. Okay. Aku lupa nak ambil chest tu. Chest bukan aku dah ambil tadi. Sekejap, dulu. Kat situ tu, kat situ tu, kat situ tu. Biasa dia tak mati. No. Okay, dia tak kerja dah. Okay, let's go. Dia tak kerja dah kan? Lama. Maafkan aku. Ya, okay, ada daging dia. Okay. Okay, mari. Tolong bagi aku big bag, big ass. Dan kita dapat lagi ni. Kita masukkan saja. Blah 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 blah. Okay. Okay, let's go lah do eat. Ni paku ni kita letak dekat sini. Setakat ni paku je lah yang banyak pun. Okay guys. Sekarang ni aku dah tahu dah emerald ni untuk apa. Dekat situ ada apa tu? Kat sini ada gula-gula. Boleh ambil tak? Tak boleh ya. Tetap tak boleh. Okey, kat situ, kat situ. Dah jumpa dah. Aku tak sure kena letak ke apa tu. Sekejap, aku try. Pen pick up. Apa maksud dia tu? Oh, sini. Mana tadi? Oh, okay. Macam nak drop? Crystal. Hai. Kejap. Okay, yang ni crystal 7 dan drop. Asal drop dilempar tu? Kejap. Bagi aku ni dulu. Try. Bagi aku. Boleh tak? Boleh tu. Try. Iyo tu boleh tu. Aku tersilap ni. Okay. So kalau aku nak ada big ni kan. Macam ni. Aku kena kumpulkan lagi. Satu lagi red ni. Tu dekat sekitar ni ada ke tak? Tolong tu. Bagi aku ambil ni kejap. Dekat sana ada kawasan rumah. Dan dijaga oleh sekumpulan serigala. Tak yakin lah. Kita try kat sini. Tekan tik. Let's go. Aduh, mana tadi? Mas tadi tu redstone. Sekejap. Redstone lah, aku tak silap. Aku redstone lah kot. Dan malam pun sudah tiba. Buat kita lari dulu. Baik lari dulu tu.
Tolong doh, aku nak peralatan yang emas tu doh. Tak ada apa-apa. Dan dah tiba dah doh. Aku lapar doh. Makanan. Bagi aku makanan doh, tak merasa doh. Mana? Mana sekumpulan tu? Bertembok sikit dia apa? Mana tu? Apa kita? Mana tu? Aku tak jumpa lagi tu. Ke dia prank tu? Dia prank ah. Tak guna betul lah. Kan ni aku tengah lapar tu. Tengah lapar tu. Serius. Nak tembok ni pun satu masalah tak? Tembok lah. Okay, masukkan. Eat. Mana lagi satu tu? Sini punya. Oh, tonight. Esok. So, mereka nak jemur rahmah ni. Mereka nak tengok dulu. Macam mana keadaan aku punya ni. OP ke tak OP. Lepas tu baru mereka serang. Tak, sekarang ni aku masih tak tahu tu. Dekat mana aku... Sekejap. Dekat mana untuk aku dapatkan semua benda tu? Oh, kat sini ada lagi. Lagi tu. Tolong bagi aku kuat sikit tu. Aku tak nak pack tu. Dan kita dapat lagi pack tu. Tolong tu. Aku tak perlukan dulu. Aku rasa tadi perlukan lah. Tapi sekarang tak perlukan dah. Buka saja. Kita ambil ni. Alang-alang dah ada coal kat situ. Kat sini pun ada. Apa orang kata? Chest. Wih, cakik. Sungguhlah tu. Cakik sungguhlah tu. Okay, let's go. Cepat. Aku lapar dan ada lagi. Memang hari yang tak bertuah. Tapi tak apa, nanti aku akan sambung juga main game ni. Oh, kita ambil yang carrot dulu. Let's go, geng. Okay, malam ni kita diserang. So, aku tak tahulah, geng. Kita boleh ke tak bertahan ni. Aku harap-harap boleh, okay. Dan mereka sekumpulan nak datang dah, okey. Weh, depa bawa senjata tu. Okey, senjata tu aku tak risau sangat. Okey, tu dulu. Dia buat apa kat situ? Dia tak nampak kau? Mari sini ya. Ya, apa yang aku buat ni tu? Okay, let's go. Okay, dekat dia ni ada apa? Oh, okay. Ada lagi ke? Takkan yang tu je tu? Kita buat ni jap. Kita masukkan. Okay. Kita bakar dulu dia. Bakar. Okay, aku rasa dah selesai dah tu. So, sewaktu hujan ni aku tak nak buat apa-apa sebab semua kayu tengah basah. Aku nak kumpulkan makanan. Memang gila dia ni, tak? Untuk makanan. Darurat. Okay. F. Okay, let's go. Kita eat dan eat. Okay, let's go. Okay, kita makan ni dulu. Let's go.
Ada belum lagi ke? Kita makan kejap ni. Dan I. Okay. So, mari kita tunggu. Oh, ni aku lupa nak buat benda ni. Bandit Jack. Apa maksud dia? Ni apa ni? Oh, Maya. Jap. Bagi aku kat sini kejap. Oh, kat sana. Kat sana macam ada sesuatu. Nampak tak? Macam ada logo polis, sheriff yang tu. Mari kita pergi. Sekejap. Mari kita pergi kejap. Okay. Oh ni, aku rasa dekat atas ni kot. Dijaga oleh sekumpulan orang yang tak berguna. Beh! Tak nampak pun. Lari. Tak nampak pun. Kita nampak. Okay. Kat mana pintu masuk dia tu? Mana nak tahu kan? Dekat tu. Oh, okay. Ni open. Weh! Nak kejap aku! Lari! Lari tau! Wah! Wow! Sampai di sini saja video kita pada kali ini. Jika korang suka video aku pada kali ini, korang boleh like, subscribe, komen. Dan kalau korang tak rasa betul, korang boleh meningkatkan aku punya views. Itu saja. So, jumpa pada video yang akan datang. Let's go gang!